Dah pukul berapa dah ni? Adik, bangun! Adik, dah pukul berapa dah ni? Nanti lambat pergi sekolah. Ni ibu pun dah lambat pergi kerja ni. Budak ni. Tak nak. Ibu janganlah pergi kerja. Adik tak nak pergi sekolah. Adik, bangun. Dah lambat ni pergi sekolah. Awak tu dah besar. Kenapa tak takut pula? Nanti mesti ibu balik. Jom pergi sekolah. Tak mau ibu. Adik tak pergi sekolah. Sebenarnya adik mimpi buruk tahu tak? Adik takut lah. Adik takut ibu hilang. Kalau ibu hilang macam mana? Adik tak mau pergi sekolah. Ibu duduk je lah dengan adik kat rumah. Ibu tak payahlah pergi kerja. Ya Allah, budak ni. Adik, bangun. Tu kan cuma mimpi. Apa yang kamu nak takut sangat? Ni ibu ada. Ibu tak pergi mana pun. Ibu pergi kerja, kamu pergi sekolah, okey? Tak nak. Kenapa tak nak? Ibu bukan pergi mana pun. pergi kerja. Kena nak pergi kerja. Nanti kamu nak makan apa? Bangun. Tak ada apa. Itu mimpi sayang. Bangun. Kita kena pergi sekolah. Jom. Jom. Kamu dah besar tau. Separation anxiety disorder ialah salah satu keadaan psikologi di mana seseorang individu mengalami ketakutan atau kebimbangan yang berlebihan apabila berpisah daripada individu yang mempunyai ikatan rapat dengannya seperti ibu bapa. Nabila, kenapa awak tak main sekali? Saya tak nak main lah cikgu. Kenapa awak tak nak main? Saya takut lah cikgu. Saya Takut? rindu dekat ibu saya. Saya takut. Cikgu boleh tolong call mak saya tak? Saya takut lah cikgu. Boleh? Tapi awak kena main dulu. Saya tak nak. Saya rindu dekat ibu saya. Call lah ibu Okey, nanti saya call ibu awak. Okey? Okey. Okey, cikgu. awak main okey? Okey cikgu. Menurut DSM-5 TR, tanda-tanda yang biasa termasuk tekanan emosi yang berlebihan apabila menjangkakan perpisahan, kebimbangan berterusan tentang kehilangan individu yang mempunyai ikatan rapat dan keengganan untuk pergi ke sekolah. Gejala fizikal adalah seperti sakit kepala, sakit perut atau degupan jantung yang laju. Gejala-gejala ini mesti berterusan sekurang-kurangnya 4 minggu bagi kanak-kanak dan menyebabkan tekanan yang ketara atau menjejaskan fungsi harian. Keadaan ini lazim berlaku dalam kalangan kanak-kanak dengan kadar kelaziman dianggarkan sekitar 4% dalam kalangan kanak-kanak usia sekolah. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menjejaskan remaja dan orang dewasa. Mana ibu ni? Ibu! 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 Mana aku ni? Adik! Macam ni. Bahayalah ya Allah budak ni. Sini, kamu duduk sini. Okey. Gangguan separation anxiety disorder mungkin disebabkan oleh pola asuhan yang terlalu melindungi, pengalaman traumatik seperti tersesat, tekanan dalam keluarga serta faktor genetik atau persekitaran. Okey, hai. Assalamualaikum. Salam. Okey, ni nama siapa ni? Nabila. Sihat? Sihat. Okey, boleh cikgu tahu tak kenapa awak datang jumpa cikgu ni? Saya datang jumpa sebab saya rasa saya takut kalau ibu saya hilang jauh daripada saya. Takut. Okey, macam ni. Perasaan takut ni semua orang ada, termasuk cikgu juga.
Tapi kita ada cara dan teknik untuk atasi masalah takut tu. Macam mana tu cikgu nak kurangkan rasa tu? Okey, macam mana? Okey. Saya nak cikgu nak awak tutup mata. Lepas tu awak bayangkan tempat yang paling awak selesa, tempat yang paling nyaman, tempat favourite awak. Dekat rumah dengan ibu. Dekat rumah. Oh, okey, boleh. Cuba tutup mata dulu. Okey. Cikgu nak bagi awak tenang sikit. Awak ikut cikgu Okey, awak tarik nafas. Dalam-dalam. Okey. Hembus perlahan-lahan. Sekali lagi tarik nafas. Okey, hembus perlahan. Okey, cikgu nak awak diam sekejap. Awak imagine kat sini bukan sekolah, tapi tempat rumah ibu awak. Okey, cikgu bagi masa 5 saat. Okey, dah boleh buka mata. Boleh bagi tahu cikgu apa awak rasa? Saya rasa kurang takut. Kalau ibu Tenang tak sikit kan? Tenang. Okay, so lepas ni awak boleh apply teknik ni bila awak rasa takut sangat. Contohnya macam situasi bila awak dalam kelas kan. Tiba-tiba awak tengah belajar, tiba-tiba awak teringat pasal ibu awak. At that time, awak boleh guna teknik yang cikgu ajar tu untuk awak kurangkan sikit rasa takut awak tu. Okay, Boleh? Boleh cikgu. Okay, lepas ni kalau ada apa-apa lagi nak cakap dengan cikgu ke kan? Awak boleh datang jumpa cikgu lagi, okay? Okey. Okay. Boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Intervensi yang berkesan ialah termasuk terapi tingkah laku kognitif, CBT, teknik relaksasi serta sokongan dan jaminan daripada ibu bapa. Ibu, adik dah balik sekolah. Adik dah balik? Tolong kita hari ni, adik. Okey je ibu, adik dah berani sikit hari ni. Adik dah tak takut dah pergi sekolah. Adik ada ramai kawan, adik dah tak nangis. Adik dah kuat. Dengan sokongan dan intervensi yang sesuai, individu yang mengalami gangguan kebimbangan perpisahan boleh bertambah baik dan menjalani kehidupan yang sihat. Pengesanan awal serta sokongan daripada ibu, bapa, guru dan profesional memainkan peranan yang sangat penting. Kesimpulannya, separation anxiety disorder bukan sekadar rasa takut biasa, tetapi satu keadaan kesihatan mental yang boleh menjejaskan kehidupan harian, terutamanya kanak-kanak. Namun, dengan sokongan yang betul daripada ibu bapa, guru dan profesional serta intervensi yang sesuai, individu yang mengalaminya mampu bertambah baik. Sebagai masyarakat, kita perlu lebih peka dan memahami tanpa menghakimi. Berikan sokongan bukan tekanan. Kerana setiap individu memerlukan kekuatan daripada orang di sekeliling mereka. Sekian, terima kasih. Jika anda atau seseorang yang anda kenali menunjukkan tanda-tanda ini, cepat dapatkan bantuan profesional.